sisi terang investor bilioner Warren Buffett. Warren Buffett's Berkshire Hathaway disclosing Warren Buffett diiktiraf sebagai Oracle of Omaha, investor legenda dengan nilai bersih peribadi melebihi $150 bilion. Angka kekayaan beliau sangat ekstrim. Beliau telah berikrar untuk menderma lebih 99% daripada keseluruhan hartanya. Malah, setakat tahun 2025, jumlah pendermaan beliau sepanjang hayatnya melebihi $62 bilion. Namun, realitinya, gaya hidup peribadi Warren Buffett ni langsung tidak mencerminkan status seorang bilioner. Walaupun mampu memiliki istana, beliau masih tinggal di rumah sederhana yang dibelinya pada tahun 1958 dengan harga hanya $31,500 sahaja. Malah sarapan hariannya ditentukan oleh market. Jika market jatuh, beliau akan memilih sarapan McDonald berharga $2 hingga ke $3. Warren Buffett hidup simple bukan sebab kedekut, tapi untuk tunjukkan contoh yang kekayaan tak sepatutnya ubah nilai kemanusiaan kita. Dalam annual letter yang terakhir pada 10 November 2025, nasihat utama beliau bukanlah tentang cara membuat duit. Sebaliknya, beliau berpesan bahawa untuk jadi baik tak perlukan duit pun, tapi kesannya sangat berharga. Dan yang paling penting, beliau mengajar kita untuk menghargai semua manusia sama rata. Warren Buffett ni adalah bukti bahawa kekayaan ekstrim tidak semestinya akan mengubah nilai teras dan kemanusiaan seseorang. So, kalau korang ada $150 bilion, korang akan tetap humble atau korang rasa gaya hidup Warren Buffett ni yang sebenarnya pelik? Cuba komen. So, itulah